Ada dua bilik. Ada dua bilik. Okey, jadi saya berada di Mari Stay K Avenue. Okey, jom kita tengok macam mana rumah ni. Ya, okey. Okey lah, sesuai lah untuk saya buat kerja. Okay, di sini saya makan ataupun di sini mungkin saya buat kerja. Okay. Saya perlukan space. Dan kadang-kadang saya akan buat live tau. So di sini lah ada beberapa tempat yang saya boleh buat live. Okey, di sini. Okay, lengkap dengan yang best tu, dia lengkap dengan ada ni Unify. Lepas tu saya belum on tau. Dia ada Netflix, ada YouTube. Okay, TV yang ni lah, smart TV. Okay, jom kita tengok bilik satu. Bilik yang ni, gelap ni. Okay lah, tengok. Ada dua bilik. Ada dua bilik. Ya, dia ada dua bilik. Yang ni ada dua katil. Okay, tandas pun. Wah, tandas pun okey bah. Alright. Siapa tadi? Aku. Okey. Alright. Mari kita tengok bilik yang kedua. Ada aircon. Mana aircon? Ada aircon, ada kipas. Okey, alright. Jom. Mari. Tapi tengok bilik yang satu ini, bilik utama dah. Wah, ada bilik ni. Wah, ini bilik kira apa ni? Master room lah. Okay, tandas dia pun kira mantap juga lah. Okay. Aku pula tu kan. Okey, macam hotel lah. Kan. Sekarang kita tengok apa lagi yang ada ni. Bagi yang Muslim, kita ada sejadah. Sudah sejadah ni. Alright, nah tengok. Tempat masak ada. Modern. Okey, tidak perlu pergi lobby. Ada ni microwave, ada ni, ada Dettol. Ada Dettol. Okey, ada kopi, tenom ya. Alright, lengkap lah. Ada beras, ada gula. Apa lagi mau? Okeylah. So, namanya pun cantik, Mari Stay. Mari tinggal. Macam di rumah. Memang rumah pun. Ini saya suka yang ni. Kejap. Okey. Alright. Jadi saya akan berikan page. Saya akan tunjukkan page untuk Mari Stay ni dan boleh booking. Saya suggest lah tempat ni. Tapi malam lah, kalau tidak boleh kita tunjuk. Di bawah tu ada swimming pool. Lepas tu di bawah tu ada tempat makan yang sekarang ni bulan Ramadan. Kalau mau makan di bawah tu ada kopi pink. Lepas tu di sebelah sana, tapi yang tu saya belum pergi lagi, ada nasi kuning. Jadi okey lah, just nice tempat ni. Dan berbaloi. Okey, so, yakin kau. Okey, Mari Stay. Doros malam tu. Tak, kalau tidak saya mau buka tu, tunjuk apa yang ada di bawah. Okey. Alright.